Eh, Hai guys. Hari ni aku sajalah nak share dengan korang kan. Biasa kalau kita ada mata ikan, kita akan letak base ni betul tak? Untuk mengelakkan bracket kita terkena mata ikan. Tapi aku ada problem iaitu kadang besi dawai bracket aku ni, laces ni, dia terlebih tau. Terlebih terkeluar. So dia terkena kau punya bahagian dalam pipi kau ni. So agak tak selesa agak, agak sakit agak. Dan aku dah pakai dah satu. Dah pakai lah berapa. Jadi aku baru je pakai. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi aku dah pakai kat belah belakang. Dan yang aku suka wax ni, dia berangin, mint. So sedap dalam mulut kan. So kalau kau beli wax ni daripada Yandi ni, kau akan dapat dua lah. Dua. So pada aku best lah guna benda ni. So mana korang nak dapatkan wax daripada Yandi ni, korang tekan bet kuning sekarang, okay?